lagi satu benda. Ini yang paling penting ayam. Ayam ni kita masukkan dulu. Patut masuk bila ayam tu. Cekak. Okey, sebaik itu je. Ayam ni sepatutnya kita tumis sekali dengan bawang tu. Kejadian dia sama macam udang kering tadi. Ni asam macam tahu. Awak. Tak ada garam. Tadi tak letak garam. Just spot tekan. Ada satu rasa. Tolong saya. Kita tak nak darah tinggi. Okay, penonton kita yang tinggi mancik-mancik. Mei, cukup. Gaduh pula Okay. Tak. Sekarang kita biar ayam tu masak dulu. So, kita bolehlah berehat-rehat di kemah. Arah ke jambatan tu. Alah, buat dia kurang pekat. Kurang pekat? Tak. Pekat sangat. Pekat saya. Dah rasa kat sini panas sangat. Buat tu dia dah rasa. Wire tu. Mak awak tolong. Tak, dia guide saya saja. Ini first time saya masak mi kari. Okey lah kan? Tu first time okey lah kan? Pandailah awak masak ya. Ada bakat kan? Ada bakat.